Muhyiddin Fahzi sebagai tertuduh. Mahkamah dibuka pada hari ini bagi membicarakan kes tertuduh iaitu Razlan bin Hamid, seorang lelaki berumur 35 tahun melakukan kesalahan seksual terhadap seorang kanak-kanak perempuan berumur 10 tahun. Kes ini didakwa di bawah Seksyen 14 atas kesalahan seksual terhadap kanak-kanak dengan ketuduhan. Pendakwanya sila menentangkan pertuduhan. Terima kasih Yang Arif. Tertuduh Razlan bin Hamid, seorang lelaki berumur 35 tahun, kamu didakwa melakukan kesalahan di bawah Seksyen 14 atas kesalahan seksual terhadap kanak-kanak 2017 terhadap seorang kanak-kanak perempuan berumur 10 tahun pada Ogos 2024 di Selangor. Tertuduh, adakah kamu mengaku bersalah atau tidak bersalah? Saya mengaku tidak bersalah, Yang Arif. Yang Arif, pihak pendakwa akan mengumpulkan bukti serta memanggil saksi bagi menempuh pertuduhan ini. Kes ini juga menyentuh perlindungan kanak-kanak seperti diperuntukkan dalam Akta Kanak-kanak 2001, Akta 611 dan prinsip perlindungan di bawah Convention on the Rights of the CRC, khususnya hak kanak-kanak untuk dilindungi daripada diskriminasi dan penjaraan. Ya Arif, pihak pembelaan akan menunjukkan bahawa terdapat keraguan masyarakat. Tertuduh menafikan ketuduhan tiada niat gaya dan tiada saksi bebas yang melihat jika dia bersalah. Dengan pemeriksaan saksi, pihak pendakwaan memanggil saksi iaitu ibu kepada mangsa. Saksi silakan bersumpah. Saya bersumpah akan bercakap benar. Puan, bilakah anak puan mula memaklumkan sesuatu telah berlaku? Anak saya beritahu dalam keadaan takut dan menangis. Pada malam kejadian, dia kata tertuduh telah melakukan perbuatan yang tidak sepatutnya pada dirinya. Apakah tindakan puan seperti itu? Saya terus melaporkan polis dan membawa anak saya membuat pemeriksaan perbuatan. Adakah mangsa ada memberikan sebarang bukti kepada puan? Ya, anak saya merakam mesej suara selepas kejadian kerana dia takut untuk bercakap kepada sesiapa. Dengan izin mahkamah, pihak pendakwaan ini memainkan rakaman suara tersebut sebagai bahan bukti. Dibenarkan memainkan rakaman suara tersebut sebagai bahan bukti. Puan, adakah puan pasti itu seorang puan? Ya, saya pasti. Dan Arif, di bawah Akta Kanak-kanak 2001, Seksyen 11, kanak-kanak yang menjadi mangsa perlu diberi perlindungan negara. Convention on the Rights of the CRC juga menekankan hak kanak-kanak untuk keselamatan legal dan Baik, adakah puan menyaksikan sendiri kejadian tersebut? Tidak. Jadi, puan hanya bergantung kepada cerita anak puan. Ya, tapi dia terus memberikan rakaman suara tersebut kepada saya. Adakah kemungkinan puan salah faham? Tidak, lepas saya mendengar rakaman tersebut, saya terus tanya kepada anak saya. Dan dia berulang kali menceritakan kejadian sama betul. Cik Razlan, adakah kamu melakukan perbuatan itu? Tidak, saya menafikan sekeras perbuatan ketuduhan ini. Saya telah anggap masa seperti anak saya sendiri. Di manakah kamu pada masa kejadian? Saya berada di rumah, tetapi saya hanya menonton televisyen. Saya tidak berada di sini dengan masa terlalu lama. adakah kamu berada di lokasi yang sama dengan mangsa pada hari tersebut? Pada hari kejadian saya memang berada di rumah tersebut, tetapi saya hanya menonton televisyen. Saya tidak pernah menyentuh dia dunia jahat. Ini semua fitnah untuk menjatuhkan perasaan saya. Mengapa mangsa terus membuat aduan secara rakaman suara sebelum selepas kejadian? Saya tak tahu. Dia kanak-kanak ni banyak berimajinasi dan terpengaruh dengan media sosial. Saya tak ada nak buat yang jahat dengan kanak-kanak ni. Saya seorang lelaki yang menjunjung undang-undang.
Mahkamah mendapati versi pembelaan hanyalah pendakwaan kosong yang gagal menimbulkan keraguan sahabat. Keterangan mangsa adalah sangat jelas dan konsisten dengan bukti perubatan. Mahkamah juga menegaskan bahawa Akta 611 dan Convention on the Rights of the Child CRC wujud bukan sekadar di atas kertas, tetapi sebagai perisai bagi kanak-kanak yang tidak berdaya. Kesalahan di bawah Seksyen 14 ini adalah serius kerana ia mencabuli maruah dan masa depan seorang kanak-kanak. Keputusan tertuduh didapati bersalah, Mahkamah menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara dan 3 sebatan. Mahkamah juga memerintahkan agar tertuduh menjalani sesi kaunseling pemulihan sepanjang tempoh pemeneraan selaras dengan peruntukan tambahan Undang-Undang Perlindungan Kanak-kanak. Mahkamah bersurat.